Maka tuan kitab musannif dia masih lagi menyebut kepada kita supaya kita selamat daripada penyakit ujub. Kerana penyakit ni kalau ada pada kita, kita akan binasa. Binasa ni tak nampak di dunia, tetapi sesudah kita mati, kita bangkit di hari akhirat, maka kita menyesal di atas ujubnya kita dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia royak lagi pada malam ni, maka segia bahawa bagi orang yang berakal, jadi bagi kita hak tu hawi akal yang sempurna, maka kita pandai gunalah dengan akal. Sebab tu kita biasa sebut, bukan kita seorang dak lah, mana-mana orang mengajar dia sebut semua benda ni, yang mana wajib kita kena jaga 5 benda dalam diri kita, di atas kita. Kena jaga agama, kena jaga nyawa, kena jaga harta benda, kena jaga nasab keturunan, dan termasuk juga kena jaga akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan akal yang kita ada pada malam ni, tuan kitab musannif dia kata muna-muna. Dia kata lagu mana? Maka segia bagi yang berakal. Makna sepatut sangat-sangat hak kita duk kata kita ni orang cerdik, orang pandai, orang berakal, bahawa adalah ujubnya selama-lama dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Jadi nak wayak kepada kita, apabila kita mari merasai lebihnya diri kita saat ni, apabila kita berasa diri kita tu lebih dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita kena ingat kelebihan itu bukan hak kita. Kalau Tuhan tak beri kepada kita kelebihan, kita ni tak akan dapat kelebihan. Tetapi selama ni daripada kita mula hidup sampai malam ni, ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, mungkin tidak ada pada orang lain. Maka kelebihan itu, kurniaan itu sebenar-benar datang daripada Allah selama-lama. Kita ni pinjam je ni. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni boleh berubah. Kerana apa boleh berubah? Kerana bukan hak kita. Tuhan beri ni sebagai pinjaman. Nak beri kita, Tuhan nak tengok dengan pinjaman yang Allah Ta'ala beri, nak tengok kita setara mana pandai guna. Setara mana kita bersyukur, setara mana kita pandai guna dengan nikmat Allah. Kalaulah kita pandai guna, insya-Allah kita selamat, kita bahagia dunia akhirat. Bahkan kita akan ditambahkan lagi oleh Allah kerana kita ni pandai guna dengan nikmat Tuhan. Tetapi apabila kita tak pandai nak guna pemberian Allah, ini bahaya ni. Bahaya kalau terkena kepada kita penyakit lupa kepada Allah, lupa kepada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.